Hi guys, welcome back to LA Channel. Okay, kali ni kita podcast yang ke-7 bersama saya Fika. Today kita nak ceritakan pengalaman dalam sukan memanah dan tetamu kita hari ni adalah Lieutenant Colonel Esa Sulaiman. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Penat. Tengah penat. Okay, sekarang ni kita di Kejohanan Johor International di Mutiara Rini sekarang ni, okay. So podcast kita ni special sebab kita bawa orang yang legend dalam sukan memanah, which is Colonel Esa ni sebenarnya dah boleh kata since daripada Fika umur 10 tahun dalam memanah dan sehingga hari ni umur saya 13 dah boleh kata lama lah. So hari ni kita nak kenalkan kepada adik-adik luar sana yang mana belum kenal kita punya legend dalam sukan memanah ni. Inilah dia. Okey. Selamat petang. Selamat petang, Fika. Apa khabar awak hari ni? Alhamdulillah, saya seronok hari ni. Sebab apa? Boleh interview kita punya orang hebat dalam sukan memanah. Sebenarnya saya tak adalah hebat sangat. Ada orang lebih hebat daripada saya. Hebat. Tapi untuk kita share pengalaman tu, saya kata insyaAllah kita boleh buat. Okay. So kalau kat luar sana, ramai adik-adik tengok muka garang ni sebenarnya kan. Taklah garang pun. Nampak sebenarnya pahlawannya. Okay kan. Boleh. Pika, tolong jangan bodek saya. Okay. Tak bodek. Kita dah bagi adik-adik kat luar sana kan tegur. Anti-anti ataupun okay, kita panggil call lah. Biasa panggil call ke biasa panggil apa kalau kat luar sana? Kalau saya punya pemanah, dia akan panggil saya Aunty Colonel. Aunty Colonel? Pemanah Johor. Pemanah Johor. Kalau saya jadi dia punya team manager. Tapi selalunya dia akan panggil saya Colonel Esa je lah. Colonel Esa je. Okay, alright. Okay, boleh tak nak, boleh minta kenalkan diri daripada mana. Kalau nak ceritakan umur pun boleh juga. Boleh, tak ada masalahnya insyaAllah. Dan sekarang ni, jawatan apa yang disanang dalam sukan memanah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih kepada LA yang telah beri peluang kepada saya untuk menceritakan sedikit pengalaman saya dalam bidang memanah ni. Sebenarnya saya ni tak adalah terror sangat memanah. Okey, tapi kalau cakap pasal memanah, orang yang tidak akan kita lupakan adalah Allahyarham Major Baharudin Jamil. Sampai macam mana pun kita kena kaitkan dia juga. Pasal dia adalah orang yang sedikit sebanyak telah memaksa saya untuk terlibat dalam bidang inilah. Okey, dia bermula masa dulu KL ada organize sukan Malaysia yang pertama. Tahun bila tu? Tahun 80-an lebih kurang macam itulah. So jadi apabila saya diminta untuk membantu beliau, masa itu beliau di Majlis Sukan Angkatan Tentera. So bila beliau meminta saya untuk membantu beliau dalam mengkoordinasikan keperluan sukan. So jadi di situlah beliau telah dengan sengajanya memaksa saya untuk mengambil bahagian untuk mencuba sebenarnya. Dia tak ada, tapi dia mencuba sebagai seorang pemanah. Because pada masa itu nak katakan pemanah wanita Malaysia ni memang susah. Pada masa tu yang ada waktu itu adalah Lieutenant Sajid Kaur. Navy. Dia adalah pemanah wanita Malaysia yang pertama. Memang dia punya kata orang tu kebolehan dia tu memang tak dapat disangka lagi lah. Okay, dia pun memang kata orang tu dia tu lebih legend daripada saya lah kalau macam tu kan. Jadi start daripada tu okay, saya memulakan saya punya training training. Lepas tu saya pernah diberi peluang lah untuk bertanding dalam kejohanan-kejohanan kebangsaan dalam Malaysia lah. Saya rasa tapi saya tak dapat nak memfokuskan pada latihan tu kerana sebagai seorang pegawai tentera masa tu dan masa tu pangkat saya pun captain. Jadi kita lebih tertumpu kepada main core kita. Maknanya tugas utama kita sebagai seorang pegawai tentera. Di mana kalau masa itu saya berada di 931 Company Angkut di Batu Cantonment. Dan saya fokus kepada main job saya adalah untuk mengkoordinasikan kenderaan tentera. Jadi itu memang ambil masa saya. Dan jadi bila ada kejohanan kami tidak mampu untuk menjalani latihan sepanjang masa. Jadi bila saya free, saya pergilah. Jadi keadaan macam tu kan macam
sedikit sebanyak mengganggulah kita punya program training kita. Jadi permulaan kena dalam sukan memanah ni adalah daripada angkatan tentera dululah. Ya. Bukan daripada macam setengah Aceh ni daripada sekolah. Tak ada, bukan. tak ada. Because masa saya terlibat dengan manah ni, susah kita nak cari sekolah-sekolah ni. Kiranya dah bekerja baru boleh join sukan memanah ni lah. Tak, masa dalam tentera tu, pada waktu itu, sekolah-sekolah ni macam tak menggalakkan sangat lah. Menggalakkan memanah. sukan. Ya. Faham. Jadi kami pasal Meja Baharudin tu lah. Meja Baharudin. Ya. Kita je terus, kalau waktu itu, kalau pergi kejohanan mana pun, insya-Allah ATM akan menang. Because kami tak ada katakan tu tak ada pesaing. Tak ada pesaing hebat lah masa tu. Masa itu pada waktu itulah. Tapi masa tu ada pergi game luar negara tak? Ke dalam masa Malaysia? tu anti tak ada. Tapi adalah anti punya pemanah-pemanah daripada ATM, pergi macam Coach Norizam, coach adalah 2-3 orang tu memang masa tu anti saya punya budak-budak lah masa tu kan pemanah saya. Kiranya masa tu ke jadi kapten juga, at the same time jadi pemanah. So dalam jadi kapten tu kena mengajar jugalah yang bawah-bawah tu. Saya semasa saya jadi pemanah, saya tak menjadi jurulatih. Tak menjadi jurulatih. Saya hanya jadi seorang pemanah sahaja. Maka saya kena fokus pada untuk menjadi pemanah. Because kalau untuk jadi jurulatih dan saya kena pergi kursus macam-macam tu kan. Jadi pada saya setakat saya jadi pemanah tu alhamdulillah lah pada saya lah macam tu kan. Jadi kiranya kalau kata penglibatan dalam pencapaian tu tak ada lah. Kiranya tak cuma penglibatan yang lama dalam sukan memanah ni bermula daripada angkatan tentera juga. Ya. Faham. So angkatan tentera ni sampai sekarang masih lagi ada tim lah. Ada alhamdulillah. Ada sampai sekarang. So kiranya sebab kau dah bersara tahun? Saya bersara tahun 2012. 2012. Kiranya dah lebih kurang 11 tahun lah. 13 tahun lah. Lebih kurang lah 13 tahun. 13 tahun dah bersara dalam angkatan tentera. Ya. So sekarang ni hanya tertumpu pada persatuan sajalah. Ya. Okay. So kalau macam dah berapa generasi dah ke dalam sukan memanah ni, kan orang kata daripada tahun 90-an. 80-an. 80-an, 90-an dan sekarang ni dah 20s lah boleh katakan. Pembangunan dalam sukan memanah, pendapat kau lah, banyak perubahan ke ataupun kita masih lagi tahap mana? Pada saya pendapat saya memang banyak perubahan. Terutama dari segi peralatan, terutama dari segi latihan. Because sekarang ni kalau tengok tak pernah Malaysia lah, kita tengok pada kita punya negeri lah kan, negeri atau kelab kan. Mereka dah ada kelab sendiri, persatuan sendiri. Lepas tu ada jurulatih sendiri. Kalau pergi mana-mana ada yang mustahak kan, macam kanak-kanak ni kan, mereka dapat sokongan sepenuhnya daripada ibu bapa. Itu yang membuatkan kita rasa macam kita rasa banggalah macam tu kan. Kita ada sekelompok ibu bapa yang memang menggalakkan anak-anak. Masih orang kata support. Kalau macam zaman dulu, kau boleh cerita orang kata macam zaman memanah zaman dahulu, zaman 80-an tu, macam mana kiranya nak pergi bertanding tu, ada banyak kelab ke tak ke? Saya cakap pasal ATM sajalah. Okay. Kalau kami masa tu ATM, kami diberi peruntukan. Kalau kami nak pergi kejohanan, kami diberi peruntukan. Tapi biasalah peruntukan tu tak pernah cukup kan. Tapi sebagai kata tu pegawai tentera tu, pandai-pandai lah kita nak hidup, nak bawa budak-budak semua. Kadang-kadang kita pun kesian juga kan. Betul. Kita training tiap-tiap hari, tapi kan kita boleh bawa daripada 10 orang, kita boleh bawa 5 orang. Jadi kita berusaha lah untuk bawa dia orang ramai-ramai supaya itu adalah salah satu kata tu kita bagi moral support. Pasal saya sebagai pemanah tak lama. Saya sebagai pemanah pun lebih kurang dalam 3-4 tahun. Lepas tu atas sebab komitmen kerja. Faham. Atas sebab kecederaan di belakang yang selalu dialami oleh pemanah kan. Kalau kurang training semua kan. Betul. Jadi saya terpaksa berhenti dan seterusnya saya fokus pada pekerjaan saya. Tapi kata orang tu dah minat kan. Minat. Jadi saya pun melibatkan diri dalam pengurusan. Dalam pengurusan memanah. Persatuan memanah ATM. So dalam persatuan memanah ATM saya lebih kurang dalam 6 tahun lah saya jadi setiausaha persatuan memanah ATM.
Oh, lama juga. Masa itu saya berada di dalam kawasan Mindef. Dan kawasan KL, senang kita kan. Betul. Tapi bila dah tiba naik pangkat, so saya kena keluar. So saya tak boleh dapat nak menumpukan perhatian tu. So saya pun sepelan saya tarik diri. Faham. Kalau boleh tak cerita sikit, kalau misalnya bekerja dalam ATM dan juga jadi pemanah, rutin tu macam mana nak balance kan antara nak training, nak bekerja dan sebagainya. Kalau pengalaman kau sendirilah. Kalau pengalaman saya, kalau berpandukan kepada macam satu pasukan macam tu kan, saya adalah orang nombor 2. Nombor 2. Pasal kalau kita panggil company tu, saya adalah orang nombor 2. Masa saya terlibat sepenuhnya dalam pentadbiran anggota-anggota lah. Jadi untuk menghabiskan, katakan contohlah kita ada kejohanan 2 minggu kan. Dalam masa 2 minggu tu mungkin saya hanya dapat training dalam 3-4 jam je. Oh, 3-4 jam je? Ya, training. Macam tu kan. Jadi kata tu kalau kita nak fokus tu sangat memang tak boleh lah. Faham. Jadi itu komitmen kerja lah kita kan. Tentera ni lain sikit kan. So kiranya setiap individu, katakan dalam satu pasukan call tu kan, kiranya jadual training tu berbeza lah. Kiranya call lain, kalau ada yang lain tu lain-lain pula. So tak pernah training sekali serentak, tak adalah. Kita masa tu kita ada 2 kumpulan. Satu kumpulan memang training sepenuh masa. Memang training sepenuh masa, dia orang akan ditempatkan di Mindef. Kira pekerjaan dia hanya untuk training je ke ataupun? Ya. Dia fokus pada training saja. Tapi pada masa yang sama, macam seminggu tu dia training tapi dia kena balik ke pasukan lah. Because masa tu kita ada tentera darat, tentera laut, tentera udara. Ataupun dia kalau ada kejohanan, dia akan ditumpangkan. Kita kata ditumpangkan di Mindef, di Majlis Sukan Angkatan Tentera. Katakan sebulan. So sebulan solid dia akan buat training. Tapi macam kami yang pegawai ni ada masalah sikit lah kan. Ya, betul. Dari segi pegawai kan dia punya jawatan dan tanggungjawab dia lebih banyak kan. Jadi sebenarnya kan kami curi-curi pergi training lah penuhnya. Jadi itu saja je nak bagi apa kata orang tu, bagi moral support pada anggota, itu saja. Itu yang menyebabkan salah satu saya rasa cukuplah. Setakat saya jadi pemanah untuk 3-4 tahun tu tapi saya alhamdulillah saya curahkan pula saya punya tenaga sebagai pengurusan. Dari segi pengurusan. Macam tu, dari segi pengurusan. So kiranya kau jugalah cari antara ke angkatan-angkatan untuk serapkan dalam pasukan memanah ATM lah. Ya. So ciri-ciri yang biasanya dipilih sebab orang tu willing ke ataupun kita kena pergi approach, macam kau sendiri pergi approach dia orang? Untuk siapa? Kalau macam kita nak cari pasukan memanah ATM. Untuk ATM senang je. Because kadang-kadang kita boleh buat kita punya training. Kita boleh buat kita macam khusus. Jadi kita boleh pergi kalau darat kita pergi kat sini, laut kita pergi kat sini, Air Force kita pergi kat sini, contohlah macam tu lah. So dari situ kita tengok, mungkin kita tak dapat ramai tapi kalau kita dapat 2-3 orang pun dah okey dah, alhamdulillah lah macam tu. Tapi lepas tu kita train lah dia orang. Pada masa yang sama juga kita macam ada jurulatih lah, tapi jurulatih tu macam tidak begitu, kata orang tu tidak begitu sistematik macam sekarang ni lah. Zaman dulu. Tapi saya happy pasal kalau tengok sekarang ni kita Malaysia kebanyakan pemanah kita punya jurulatih Malaysia adalah daripada kalangan tentera, kalangan veteran ATM. Jadi sebabnya dia orang dah disiplin kan, orang kata dari segi orang kata masa tu kalau kiranya training untuk jadi anggota tentera tu kuat tak masa tu? Maksudnya macam trainingnya macam mana tu? Boleh share tak? Macam saya tak pernah orang kata tahu tentera ni buat apa. And dia orang training kiranya dari segi fitness dan sebagainya. Macam kita ni dah diterapkan untuk jaga fitness kita. Macam kalau kita kat pasukan macam saya kat pasukan, so kita ada seminggu 3 kali tu mesti ada kita panggil PT pagi ataupun senaman pagi. So selalunya senaman pagi adalah berlari lah, kita berlari. Berlari tak tu 1.5 kilo ke 3 kilo ke terpulang pada siapa pegawai yang ambil tu. Tetapi bayangkan saya ni perempuan. Yang ada klien saya adalah lelaki. Ya, betul. So nak tak nak tu ikut jugalah kan. Betul. Ikut jugalah. Ya, ikut jugalah. So begitu juga dengan saya punya pemanah ATM tu. So pagi-pagi dia ada training. Pagi lepas tu training ambil fitness, petang pun ambil fitness. Lepas tu ambil teknik-taktik dia macam itulah.
So soalan dia, kita nak tanya sikit dari segi latihan disiplin dah. Dari segi mental dan fizikal, bahagian mana yang paling mencabar untuk jadi kiranya pemanah yang tentera? Rasanya macam tentera ni dia dah memang kuat mentalnya kan. So kalau macam ni kena tough dua-dua ke ataupun bagi kau kena salah satu ke macam mana? Pada pendapat saya, sebenarnya kan untuk kita dapatkan kata orang tu mental kita yang kuat tu kan, ambil masa sikit. Ambil masa. Because physical kita boleh buat dengan dengan latihan-latihan yang kita buat kita cakap pasal tentera kan. Physical kita tak ada masalah. Fizikal tak ada masalah, mental Tapi mental kita tu kan kadang-kadang kita rasa kita ni kuat sebenarnya. Tapi bila kita dah kena tegur sekali tu kan, kita macam rasa apa ni? Kenapa dia orang tegur aku ni macam ni kan? Apa aku buat salah ni kan? Kadang-kadang kita ni manusia sebenarnya kan. Okay. At times kita akan ada mental breakdown. Betul. Betul. So jadi bila mental breakdown tu kita nak galakkan dia orang balik semula, nak bangun macam tu. Especially kalau misalnya macam misalnya kata kita ni katalah contohlah kita ni selama ni kan kita shoot masa tu kan kalau dalam 270 tu dah besar dah masa tu kan dah kuat dah tu. So jadi bila tiba-tiba kita jatuhlah macam tu kan. So kita nak balikkan semangat dia orang tu tau. Susah Itu yang ada kita kata ada cabaran pada kita. So, terutama daripada pengusaha. Macam kita dulu tentera pun kan, kalau kita nak pergi sana pergi sini pun bukan kita ada peruntukan pun kan. Betul. Tapi macam saya cakap tadi lah, kita nak bagi encouragement, kita buat lah mana kita boleh buat. Macam tentera pernah pergi daripada KL pergi ke Katong, pergi ke Johor contohnya kan. Kami naik kenderaan tentera. Lenguh juga. Kami naik kenderaan tentera dan kami duduk di kamp. Jadi, ada penempatan kan. Jadi di situ kita dah kurangkan sikit perbelanjaan. So extra tu boleh pergi lain lah. Ya. Kami pernah pergi Bangkok. Kami naik kereta api. Oh zaman tu? Iya. Ramai-ramai? Iya. Kami pergi Bangkok 2 kali. Kami naik kereta api. Pasal kita dapat warrant. Warrant kan kita boleh ATM kan boleh kan? Pergi kan. Mana-mana. Warrant tu kiranya macam pelepasan antara negara ke negara. Iya. Tapi kita kena pergi dekat Bukit Kayu Hitam. Bukan. Kat Padang Besar je. So daripada Padang Besar tu nak pergi Bangkok tu, itu kita pakai peruntukan yang diorang bagi, yang ATM bagi, kita gunakan itu. Kiranya kalau dah diberi peruntukan macam tu, kira orang atas tak kacau lah kiranya. Tak ada kacau. Tapi kita kena buat laporan lah nanti. Macam adalah sistem-sistem yang perlu, orang kata prosedur-prosedur yang kena buat lah untuk yes, dan ada. Tapi satu, kita ni masa ATM, kita ni berkemampuan untuk terbang ke Sabah Sarawak kalau ada competition. Sebab tu kalau ada kejohanan, selalunya tim ATM tu ada. Pasal kita free. Betul. Tapi kan Fika nak tanya kau lah, sebab kau boleh kata antara perempuan, antara wanita yang paling lama sehingga sekarang yang ada dalam sukan memanah. Bila kita tengok kan, kebanyakan adalah lelaki. Betul. Macam mana kau adapt dengan cara pengurusan lelaki, cara bekerja dan sebagainya dalam sukan memanah dan juga ATM. Boleh kata ATM pun rata-rata lelaki. Betul. Nak capai ke tahap jadi lieutenant, colonel dan ke tahap tinggi tu bukan senang, bukan mudah. Betul. Jadi motivasi and macam mana kau boleh sampai ke tahap tu? Orang kata apa rahsia dan tak kisah dah boleh share. Saya pun wonder, tak tahu nak tanya macam mana sebab saya been wonder benda tu dah bertahun-tahun dah. Macam mana boleh orang kata bertahan dalam bekerja di kalangan lelaki dalam memanah? Okey, semenjak anti ditauliahkan pada tahun 1978, kehidupan anti bermulalah dengan dikelilingi oleh anggota lelaki, pegawai dan anggota lelaki. So jadi daripada di situlah membentuk kata orang tu jati diri anti. Maknanya anti boleh adapt to any situation. Macam tu. Dari satu training yang telah diberikan kepada anti, all the apa kata orang tu bombardment masa kita cadet, masa kita pegawai muda semua sekali kan. Itu mungkin salah satu sebab tau membuatkan kita ni tough lah kata orang tu. Dalam tentera kita kata tough tau. And then lagi satu, anti nak prove to them because pada waktu itu susah kita nak jumpa wanita. Pegawai tak apa lagi pegawai kan. Susah kita nak jumpa wanita. So jadi bila anti berada bersama-sama dengan diorang, anti just I tell myself, okay, I got to prove myself lah.
Kalau laki-laki buat 50%, aunty kena buat sekurang-kurangnya 60 atau 70%. 70%. Kalau because aunty tahu aunty mungkin tak berkemampuan untuk buat 100%. Lagi satu kita tunjuk mutu kerja kita. Kalau mutu kerja kita lebih baik daripada diorang, why not? Carry on. Betul. So dari segi mental pula, tak ada ke mental breakdown ke ataupun mental burst out ke bila lelaki ni, bila bekerja dalam keadaan dalam kalangan lelaki ni, dari segi dia punya corak dia melakukan sesuatu lah dan cara dia bercakap dengan perempuan ni kan. Aunty sendiri ada tak macam tips ke ataupun apa yang aunty selalu buat untuk orang kata bukan elak lah, kurang ke tekanan ni bahagian mental ataupun fizikal? Tapi kan aunty rasa kan Alhamdulillah lah. Dalam tentera kan. Aunty tak tahulah, aunty rasa aunty Alhamdulillah aunty tak pernah ada mental breakdown. Tak ada? Tak ada. Pasal aunty rasa aunty suka spend aunty punya time. Masa tu kan aunty pun sukan. Masa tu kan dengan memanah tak ada. Masa tu dengan hoki, dengan olahraga, dengan bola tampar, bola jaring. Jadi kan masa untuk kita duduk termenung tak kurang. Macam tu. Lepas tu kan macam kita pegawai, kita ada macam wisma tau, mes kita panggil mes kan. So bila kita dengan pegawai dululah kan, sekarang ni aunty tak tahulah. Bila kita baik dengan diorang, diorang pun akan baik dengan kita tau. Daripada situ kita punya persahabatan kita macam adik-beradik. Jadi kan aunty dapat betul tu daripada aunty punya senior lah. Dia kata, so dia kata kau perempuan bukan bermakna kau lemah. So kau kena prove yang sometimes you are better off than them. Betul. Jadi itu yang aunty pegang. Dan ada satu lagi lah, ni mungkin pegawai tu pun dah tak ada kot dekat kan. Dia pernah cakap dengan aunty, dia kata ATM regretted of having you as an officer. Mungkin that is my main motivation. Sakit juga tu. That is my main motivation until now. Sebab tu bila aunty dapat peluang campur dengan semua orang kan, aunty feel okay. I've done part of my job. Betul. Lagi sekarang kita dah pencen kan. Betul. Kata orang tu kalau nak suka kerja tu memang tak boleh lah. Bukan tak boleh lah, tapi aunty memang malas sebenarnya kan. Sebab dah bersara kan. Dah bersara kan. Jadi kita nak relax macam tu kan. So macam game macam ni kan. Memang is part of, kita dah minat kan. Jadi kita continue lah dengan minat kita tu. You put aside apa orang nak cakap, you put aside. Because aunty bagi satu nasihat kata you don't take life seriously. Itu saja pada aunty. Aunty bila kadang dia tanya, aunty kan kenapa ni aunty ni banyak cakap ni kan. Kalau aunty tak banyak cakap maknanya aunty ada problem. Lebih baik aunty bercakap dengan semua orang, aunty jumpa semua orang. Jadi kan aunty rasa macam you feel happy kan macam tu kan. Don't take life so seriously lah pada aunty. You apa kata orang tu, ingatlah kita orang Islam. Itu saja. Faham. Sebab boleh kata dekat luar kan antara orang yang kita nampak macam ada strong character. Tapi strong character tu sebenarnya untuk dari segi orang kata dalam membuatkan tugasan lah. Dalam menjalankan tugasan. Tapi sebenarnya di luar sebenarnya kita punya kena ni dia happy je. Dia happy orangnya kan. Tak adalah garang sangat kan cakap. So sekarang ni kalau buat kiranya jaga dalam persatuan dan juga sekarang ni untuk Johor juga. Untuk Johor. Kiranya sekarang ni naik presiden kedua dalam persatuan dan naik presiden kebangsaan. Persatuan Manang Kebangsaan. Dan satu lagi naik presiden naik presiden satu untuk Persatuan Manang Negeri Johor. Dan juga pengurusi PARA lah memanah kebangsaan. So boleh kata ada 3 jawatan yang tengah sandang sekarang ni. Sekarang ni usia dah berapa masih lagi boleh orang kata bergerak. Muda lagi. Saya baru nak masuk 68. 68? 68? Ya. Okay, Kol. Sekarang ni kan, kita nak dengar cerita pengalaman kau sendiri, pahit dan manis dalam tentera dan juga sepanjang penglibatan dalam orang kata jadi judge ni. Tapi ATM lah, kita start ATM dulu. Okay. Kalau sebenarnya saya dah terlibat dalam tentera selama 34 tahun. ATM. So bayangkanlah 34 tahun dalam ATM ni. So banyak pengalaman manis, banyak pengalaman pahit semua telah saya lalui. Tapi saya tak nak ingatkan yang pahit, saya nak ingatkan yang manis saja.
Perkara yang pertama adalah saya mendapat ramai kawan-kawan. Sehingga sekarang pun saya dapat ramai kawan-kawan, anggota saya, pegawai saya masih ingat lagi kat saya. Itu yang seronok. Sebab tu orang kata dalam tentera ni kita punya esprit de corps tu memang first class. Boleh kata ramailah anggota beratus jugalah yang kenal Kal kan. Saya kerana saya pernah jadi seorang jurulatih di pusat latihan Pusatza ataupun pusat latihan asas tentera darat. So saya ada lebih kurang pada waktu saya ada lebih kurang dalam 360 rekrut wanita. Dan pada masa yang sama saya juga ada rekrut lelaki yang saya masa saya menjadi jurulatih lah kan. So jadi mereka ini adalah sebahagian daripada anak-anak buah saya lah. Walaupun kadang-kadang mereka ni berada di seluruh Malaysia. Jadi pada saya kalau saya pergi mana-mana pun saya tak akan rasa kehilangan. Macam tu. Itu manisnya bila kita berada dalam ATM. Jadi pergi mana orang kenal lah. InsyaAllah saya cakap betul. Tapi yang kata orang tu yang saya seronok bila saya diberi peluang untuk berkhidmat di pejabat Panglima Angkatan Tentera sebagai urus bakat ATM. So jadi saya diberi peluang lah untuk kadang melawat luar negara walaupun tak banyak yang saya pergi, tapi alhamdulillah lah kan. Tahulah kita masa tu kan nak pergi luar negara kan pun memerlukan banyak kewangan kan. Betul. Tapi pada masa yang sama dengan memanah juga saya diberi peluang melalui India, India. Berjalan juga. Ya, pergi Myanmar, pergi Thailand. So alhamdulillah lah macam tu. Walaupun naik train kena tukar-tukar train banyak kali. Itu pengalaman. Itu pengalaman tu. Siapa satu dalam tentera ni walaupun kita rasa kita pegawai, tetapi kan bila kita mampu berinteraksi dengan semua peringkat, that is the most memorable part of yourself. Betul. Macam tu. Betul. Jadi kan bila sekarang ni bila saya jumpa anak-anak buah saya pun kita rasa you are my friends. Sekarang kita buat macam tu. Bukan dah pangkat-pangkat dah orang kata, semua dah macam sama je. Kita dah pencen. Kan? Tapi alhamdulillah walaupun kita dah pencen, tapi saya ucap terima kasihlah pada anak-anak buah saya ni. Dia orang masih lagi menghormati saya. Macam tu. Walaupun dia kata Puan dulu kalau dulu kita nampak Puan, kalau kita nak belakang pusing tu kita belakang pusing je, dia kata macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah, sebab saya kata kalau kita selama 3-4 tahun bayangkanlah kat tangan kita tak ada pengalaman pahit kan. Sebab saya tolak ke tepi, kita join. Kita ingat mana yang manis saja. Betul. Dalam memanah pula macam biasalah. Kan? Kita kehidupan itu adalah kehidupan. Kalau tak ada cabaran, kita tak jadi orang yang tak berfikir. Betul. So pengalaman manis ni pun banyak, pengalaman banyak. Sepanjang pelibatan 34 tahun dalam tentera dan dari dalam kehakiman tu berapa tahun? Dalam kehakiman dalam 6-7 tahun jugalah. Pada masa tu kita tak banyak jumpa hakim wanita. Jadi kalau ada je kejohanan, okey. Pasal kadang-kadang kita ada pemanah wanita kan. Kurang-kurangnya dia nak seorang wakil wanita lah hakim kan. Jadi saya lah akan pergilah. Pasal macam saya kalau pasal kita ATM kan, macam dipermudahkanlah untuk keluar macam tu. Jadi bukan keluar pun dalam 2-3 hari je. Selalu kita buat Saturday Sunday kan. Jadi kalau kita nak cuti pun mungkin Khamis, Jumaat ke macam tu je lah. Macam Jumaat pun kita petang kita ada game. Kita memang ada game kat pasukan kan. So kita ambil Khamis, pagi Jumaat tu je lah cuti. Macam kan ada pengalaman pergi jadi judge luar untuk cari. Pernah saya diberi peluang untuk jadi judge masa tu Myanmar Open. Lepas tu. So saya okeylah, alhamdulillah daripada situ saya belajar lah. Banyak benda saya belajar lah bila saya pergi campur orang yang banyak benda saya belajar. Kat sini pun sebenarnya sekarang pun saya masih belajar lagi. Betul saya kata saya masih belajar. Dari segi ilmu ni orang kata selalu update kan, ilmu ni selalu update. Jadi kita kadang-kadang tak sempat nak kejar kan. Itulah kalau saya contoh kan, kadang-kadang saya kan macam Pika cakap kan, muka saya nampak garam macam tu kan. Kadang-kadang saya pun fikir kenapa muka saya nampak garam gitu kan. Tapi kan saya cuba bawa diri saya, okey, kalau aku garang pun budak ni bukan ATM, kalau ATM dulu boleh lah kan. So sekarang kita cuba. Kadang-kadang kita cuba balance kan. Sebab kita menjalankan tugasan kadang-kadang muka kita tak sempat nak orang kata nak tengok kan. Kita dah nak uruskan, nak bagi, nak melancarkan satu benda tu bukan senang kan. Betul. Okey, last kali adalah pesanan terakhir kepada
kepada artis-artis kat luar sana ataupun yang mana berminat orang kata nak join memanah and orang kata nak duduk dalam dunia memanah ni lama. Ada tak pesanan-pesanan call dekat diorang? Okay, kepada pemanah-pemanah yang baru dan juga yang sedia ada, satu je nasihat saya, enjoy the game, be yourself, dan you kena terima apa sahaja tomahan, pujian yang diberikan kepada awak. Dan jangan lupa daratan. Jangan pendaratan. Itu saja. Itu saja. Dan ingat, sebagai orang Islam, you tahu what you should do. Dan bukan jaga sebagai orang Islam, sebagai bangsa-bangsa lain juga, masing-masing ada kepercayaan masing-masing. So, kata orang tu, stick to your belief. Macam tu. Okey, terima kasih kerana Esa, kerana sudi ditemu oleh kami. Ya. Kita orang kata dapat banyak juga ilmu dan pengalaman-pengalaman yang daripada dahulu sampai sekarang kan, daripada Esa. Mungkin selepas ni kita akan interview lagi orang-orang lama untuk diperkenalkan. So kepada adik-adik luar sana, bolehlah tegur-tegur aunty ni ya. Aunty call Esa. Lagi mesti dipanggil aunty. Kan, orang kata dah jadi tegur, bagi gula-gula ke. Cakap kan. Okay, thank you so much for watching and nanti kita akan jumpa next podcast. Bye.